Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa tu'assir ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Pimpinan Jemaah Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah izinkan saya pada pagi ini bersama dengan tuan-tuan untuk kita sambung perbincangan kita, iaitu kitab Tauhid yang disandarkan kepada kitab asas akidah Takmir Negeri Sembilan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita sampai tajuk yang paling akhir sekali ataupun sifat yang paling akhir, iaitu sifat al-kalam dalam muka surat ke-67. Surat 67 Al-Kalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dah bincang dulu bahawa Allah tu dia ada, kita dah bincang dulu tuan-tuan, bahawa bila kita belajar tauhid, tujuannya ialah kita nak dapat kerangka akidah tu. Itu yang penting. Ada rangka dia. Kalau orang kata rumah, kita nampak rumah tu macam mana. Jadi kalau kita kata Allah, kita nampak ada rangka tu macam mana. Rangka Allah tu kita nampak macam mana kita batas-batas sempadan kita nak faham tentang Tuhan itu, tentang Allah. Itu ya basic dia, asasnya. Tidaklah nanti jadinya kita tu mengayang-ayau nak fikir tentang Allah ni macam mana, pasal kau kecil, kau panjang, kau lebar, kau duduk ke mana sebagainya, cakap macam sebagainya. Jadi bila kita belajar tauhid ini, maka bila sebut saja Allah, kita dah ada kerangka dia. Seperti mana kita sebut tentang rumah. Cumanya tahap-tahap kerangka kita faham rumah itu berbeza-beza. Kalau tukang, pakar tentang tukang, dia akan nampak rumah tu detail lah. Tapi kalau kita ni tak menukang kan, tak reti ni, rumah-rumah lah kita, tapi yang penting kita nampak. Jadi kerana itu bila kita belajar sifat 20 ini, di antara tujuannya itulah. Itu tujuannya. Boleh Itu yang pertama. Yang kedua, maka kita pun mula dah belajar. Diberikan sifat Allah Ta'ala tadi, ada sifat nafsi, ada sifat salbi, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Sifat nafsi itu wujud. Kemudian sifat salbi itu kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah. Kemudian ma'ani itu kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. 7. Yang 3 boleh itu wajib. Wajib kita belajar. Wajib kita, bila kita mengubarkan wajib, masuk wajib apa dia? Wajib hukum pada kita, iaitu dikatakan seorang tu terlepas wajib, terlepas tanggungan kewajipan dia tentang sifat Allah yang 13 itu. Pertama, dia faham. Yang kedua, dia yakin dengan dalil Quran, hadis dan juga dalil akal. Yang ketiga, dia beri pertahankan. Bila ada ketiga bondo ini, maka terlepaslah seseorang tadi daripada tanggungan wajib dalam memahami hak Allah Ta'ala. Ya? Jadi itu ya, tujuan kita tu. Jadi dalam sifat
tadi dia ada sifat diri, sifat salbi, ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani tadi ada 7. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar. Yang tu kita dah belajar. Dan masuk yang akhirnya, yang ketujuh ni kalam. Sifat kalam. Sifat kalam ni tuan-tuan adalah merupakan satu sifat yang paling penting daripada sifat-sifat lain. Penting daripada sudut apa? Penting daripada sudut bahawa wujudnya ilmu sifat ini, ilmu sifat 20 ini, kerana berkenaan dengan sifat kalam. Walaupun zaman Imam Syafi'i tak ada lagi, zaman Imam Ahmad tak ada lagi. Ni zaman 313 Hijrah. Zaman Abu Mansur ni dia meninggal lebih kurang dalam 313 333. Imam Syafi'i 200, tahun 200. Imam Ahmad lagi lah sebelum ni. Jadi kalau kita ngobalat nanti Syafi'i itu berakidah Asy'ariyah, tidak. Dia tidak berakidah Asy'ariyah. Tapi kepahaman itulah kepahamannya. Jadi saya nak sebut tuan-tuan, pentingnya sifat kalam ini yang pertama ialah ilmu tauhid ini dikatakan juga sebagai ilmu kalam. Ilmu tauhid ini juga dikatakan sebagai ilmu kalam. Kenapa dikatakan sebagai ilmu kalam? Sebab isu kalam inilah yang telah menimbulkan perbincangan yang panjang. Yang menimbulkan perbincangan yang panjang. Kalam. Kalam ni apa? Kata-kata. Kemudian yang keduanya, dikatakan juga ilmu ni sebagai ilmu kalam kerana ilmu ni dia banyak perbahasan, jidal, ataupun kita nak ngobarkan perbahasan lah, ataupun penghujahan. Banyak sangat penghujahan, terutama dalam isu kalam. Kalam apa? Kalam, bila kata kalam tadi, maka dia terus terkait dengan Al-Quran, iaitu berkenaan dengan Al-Quran ini kalam Allah yang baru ataupun kalam Allah itu yang qadim, Quran. Kalau kita mengamalkan Quran itu kalam Allah yang baru, maka Quran itu makhluk. Kalau kita mengamalkan kalam Allah itu qadim, Quran ni kalam Allah yang qadim, macam mana pula benda ni? Qadim tu sedia ada, ni berubah-ubah, dia dah makhluk. Jadi berlaku perbincangan dalam bab kalam ini. Jadi kerana itu bahawa kalam ini satu perkara yang mu'tad lah, penting. Kalau dalam sifat Allah tadi, dalam sifat Allah, sifat hayah tadi adalah merupakan teras kepada sifat yang lain. Wujud, hayah, dua tu. Sifat hayah itu ialah teras ataupun tiang seri kepada segala kerangka lain. Maksudnya kalau rumah tadi, maka kerangka dia yang paling utama dia tiang seri dia. Macam kita punya ni kan, mana tiang seri dia. Jadi sifat hayah itu ialah tiang seri dia. Kat situ bergantung sama, kat situ bergantung basar, tak situ ada bergantung. Ada yang hidup, barulah ada mendengar, melihat, mampu dan sebagainya. Adapun sifat kalam ini daripada sudut perbincangannya bahawa dia juga utama. Utama di sudut apa? Sebab utamanya ialah dia ni pertama saya sebut tadi, kalau saya ulang balik, dia ni atas sifat inilah berlakunya perbincangan panjang. Atas sifat inilah Imam Ahmad dulu telah dipenjarakan. Atas sifat inilah ilmu ini dinamakan, iaitu ilmu kalam. Jadi pentinglah ni. Pentinglah sifat kalam yang ketujuh ni. Akhir sekali. Dari sifat Allah Ta'ala tuan-tuan, yang paling basic kita imani, kita belajar, kita ada hujah, yang 3 boleh ni lah. Yang 3 boleh. Jadi nanti tuan-tuan, bila rehat-rehat tu kan, petang-petang tu tengok balik 3 boleh tu. Pastikan betul 3 boleh tu. Kalau boleh saya ulang balik, yang 3 boleh tu kita faham sekali lalu. Kemudian kita ada dalil Quran, ada dalil hadis, kemudian kita ada dalil akal,
ada dalil nakli, Quran atau hadis, kita ada dalil akal, lepas itu kita boleh pertahankan. Kalau ada keraguan, kita boleh pertahankan. Itu penting. Okey. Sifat ke-7. Saya bacakan sini tuan. Sifat ke-7. Kalam. Saya dah buat nota dalam tadi. Tertinggal buku tu Ustaz. Sekian. Mana buat nota tertinggal dah. Kang tinggal ni dari buku entah ni. Tak apalah kata dah rehat dah dulu. Tinggal dia tapi tak apalah. Jadi akhirnya ilmu ni kena hafal lah kan tuan. Janganlah bergantung mana pada nota. Apa nanti kalau kita terkerucih nanti, kita ada masa lagi kan, kita bukan nak habiskan hari ni. Kita belajar tauhid ni sikit-sikit kan, insya-Allah. Saya baca tuan-tuan, izinkan saya baca dulu dalam buku tu, kita semak sesama. Lepas tu nanti kita pergi sikit-sikit. Sebab kalam ni dia, sifat kalam ni dia agak susah sikit lah. Bukan susah lah, tapi dia macam complicated sikit. Orang kata payah betul belajar tauhid kau. Memang bukan payah, tapi kita nak bercakap tentang benda, kita nak berbincang tentang Tuhan yang kita tak pernah nampak. Macam mana? Jadi agak ni lah, bukan payah, tapi kita kena fikir sikit, insya-Allah. Saya baca tuan-tuan dulu, iaitu sifat ke-7 al-kalam. Al-kalam ni. 1, berkata-kata. 2, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan al-kalam, bermakna Allah Subhanahu Wa Taala berkata secara mutlak tanpa perantara seperti lidah, bibi dan lain-lain. 3, Allah Subhanahu Wa Taala berkata tanpa suara atau berhuruf, atau hakikat sifat berkata tidak dapat diketahui. 4, satu sifat yang qadim lagi azali, sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Ni yang tadi banyak orang ni kita bincang nanti. Macam mana ada benda digobarkan kalam tapi tak berhuruf, tak bersuara. Kau ni bayar apa bondo ni? Macam tu lah. Kita bincang nanti tuan. Menarik tajuk ni. Satu sifat yang qadim lagi azali, sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, yang maha suci daripada terdahulu, terkemudian, kesalahan, berjuzuk dan lainnya. Lain ni maksudlah apa lagi? Dan lain-lain tu maksudnya nanti kita bincang lah, arah timur, barat sebagainya lah. Yang bertakluk dengan sifat ilim, yang bertakluk dengan sifat ilim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakan, jika ia menunjukkan kepada suruhan dinamakan amar. Suruhan seperti tuntutan mengerjakan puasa. Apabila dipandang dari segi perkara yang dikatakan, jika ia menunjukkan tegahan atau larangan dinamakan nahi, seperti tegahan main judi. Jika dipandang dari segi perkara yang dikatakan, jika ia menunjukkan kepada cerita, maka dikatakan sebagai khabar, seperti kisah Ashabul Kahfi. Kalam Allah itu bila dipandang dari segi perkara yang dikatakan, jika ia menunjukkan kepada janji baik, dikatakan sebagai janji balasan baik, seperti orang yang taat dapat balasan syurga. Jika ia dipandang daripada segi perkara yang dikatakan, jika ia menunjukkan kepada ugutan, dinamakan sebagai wa'id, janji balasan seksa, seperti orang yang menderhaka itu dibalas dengan azab. Sifat ke-7 al-kalam, berkata-kata. Sifat kalam, berkata-kata.
Berkata-kata ni pada orang Arab ada berapa erti? Berkata-kata pada sisi orang Arab ada berapa erti? Kalau ikut Syekh Ramadan Al-Buti, berkata-kata ni pada sisi orang Arab, orang Melayu kata-kata satu kan? Kita kalau buat kata-kata ada berapa? Kalam. Arab bila kata kalam tadi, Arab dia berikan dua. Ni Arab ya. Jadi kalau ikut Syekh Ramadan Al-Buti, satu kalam nafsi, satu kalam lafzi. Ini penting tu lah. Jadi bermula ni kita nak faham yang ni dulu. Sebab nanti kita tak nak keliru Quran ni apa ni. Ini je nak tujuan ni ialah nak selamatkan Quran itu daripada dikatakan sebagai baharu. Kita bincang ni dulu. Al-Buti bila bincang bab kalam ni, dia mulakan dulu dengan, dia kata orang Arab bila sebut kalam ni, maka dia kata ada dua. Pertama kalam diri, yang kedua kalam lafaz. Orang Arab. Orang Melayu nyatu juga. Orang Melayu kalau saya kata berkata-kata ni, adakah semisi cakap? Berkata-kata ni, adakah semisi cakap? Kata hati. Itu dia katakan tu. Kata hati. Kata hati. Nafsi. Tuan-tuan duduk ni. Tuan-tuan duduk. Tuan-tuan tak bercakap. Berkata-kata tak? Hati tu bercakap tak? Cakap. Maka itu katakan sebagai nafsi. Yang kedua, lafzi. Iaitu yang berlafaz lah. Kata-kata yang berlafaz. Yang kata-kata yang berlafaz. Boleh. Sebab dia nak, kalau boleh tuan-tuan, sebab nanti kita nak kaitkan dengan Quran. Jadi Quran tu kalam Allah. Kul huwallahu ahad. Kul macam tu makhluk lah. Wala, yalah. Kul tu ada bertompek. Kul tu bertompek. Lam ko tu koh bertompek, lam bertompek. Kalau macam tu Quran tu makhluk lah. Dia kena ingat. Yang kita ngobarkan kalam Allah. Kalam Allah, bila kita ngobarkan kalam Allah itu ialah yang nafsi tadi. Selamatkan Quran daripada makhluk. Ngobarkan. Cuma dalam belajar kita ngobar macam itulah. Bila orang tanya, kita ngobarkan kalam Allah, Quran ialah kalam Allah yang qadim. Tapi bila kita nak faham bahawa kalam Allah itu dia terbagi kepada dua, ada yang nafsi, ada yang hissi. Kalau saya membaca ni tuan, saya pakai api. Api. Ni apa? Api. Okey. Dia semua api ni. Okey. Tuan-tuan terbayang api yang mana? Api yang ni ke? Tak. Api yang sini. Sepogang ni. Bakar tak? Tak. Ini boleh ya? Saya ulang balik. Ini apa? Api. Api. Okey. Membakar tak ada? Tak. Yang kita terbayang api kat mana? Kat sini. Api kat sini. Ni api ke? Ya, ni api. Ni apa ni?
qul huwallahu ahad. Ni kalam Allah ke? Kita bincang kat sini ya. Dia nak bagi faham. Ni kalam Allah ke? Takut nak jawab, oh ini apa? Ini parah ni kata. Kalam Allah yang mana? Yang ini cuma untuk apa? Apa? Macam ni lah. Untuk membolehkan kita faham. Tapi hakikatnya macam ni ke? Hakikat dekat sana tu. Hakikat dekat sana tu. Macam api lah. Burung. Burung gagak. Mana burung gagak? Ni. Gagak. Burung gagak yang mana? Ni, dia burung gagak. Burung gagak. Oh, burung gagak. Ini tulisan. Ini bukan burung gagak ni tau. Ini tulisan. Burung gagak ke mana? Yang tu. Tengok tu. Ini kita nak mentakdiskan, kita nak mensucikan Allah Ta'ala daripada makhluk. Ni apa ni? Cuma bila orang ramai, pada orang yang tak belajar, kita ngobarkan bahawa ini kalam Allah, ini qadim. Quran itu kalam Allah yang qadim. Pula kata qadim lah. Kan baru tulis tadi. Baru tulis. Qadim tu yang mana? Kat situ nampak kan? Kita nampak sikit macam mana kita nak mensucikan Allah Ta'ala daripada berjisim, bertompek, berarah, berwarna. Kita nak sucikan Allah Ta'ala tadi. Nak sucikan Allah. Kalau cikgu dia mengajar dekat kelas, cikgu dia bawa tak menunjukkan pada budak tadika tu ayam. Dia buat gambar ayam. Cikgu pun ada gambar ayam. Mana ayam? Tak tunjuk ni. Mana ayam? Mana ayam? Tapi ayam yang mana? Ayam yang dalam zihni tadi. Okey, tuan. Jadi berkata-kata. Okey. Berkata-kata. Jadi saya nak simpulkan balik bila kita ngombarkan berkata-kata tadi, dia ada dua. Pertama, kata-kata yang lafaz. Yang kedua, kata-kata yang tidak berlafaz. Dua-duanya kata-kata. Dua-duanya kata-kata. Okey. Boleh tak? Ya. Dia sifat kalam ni kan. Imam Ahmad dia dipenjara selama 3 kali pilihan raya. 3 kali pilihan raya, iaitu selama 3 orang khalifah. Sebab Imam Ahmad dia pertahankan bahawa Quran ini adalah qadim. Kalam Allah yang qadim, yang sedia ada. Quran ini adalah kalam Allah yang sedia ada, yang qadim. Imam Ahmad pertahan macam tu. Sebab nanti dia tak hendak akan datang nanti bila dia ngobarkan macam ni, akan datang orang akan katakan akhirnya Quran ini adalah makhluk. Jadi Imam Ahmad dia bertegas, tak ada itu. Quran qadim, Quran ni qadim. Kalam Allah yang qadim, yang sedia ada, Quran. Imam Ahmad dia bertegas macam tu. Walaupun sebagian ulama masa tu dia mengambil jalan untuk menyatakan Quran itu, dia bukan mengobarkan Quran itu sebagai baru, untuk dia tidak ambil sifat tindakan macam Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kan dia penjara, dia di rotan. Bila Mu'tazilah zaman tu
paksa Imam Ahmad untuk mengisytiharkan bahawa Quran itu adalah baru lah. Baru kan? Itu yang ulama kemudian bincang ni. Ulama kemudian bincang untuk menyelamatkan akidah kita. Untuk menyelamatkan akidah kita. Okey. Berkata-kata. Yang ke-13 dalam buku itu artinya berkata-kata. Iaitu apa dia? Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-kalam, bermakna Allah Subhanahu wa taala berkata-kata secara mutlak, tanpa perantaraan seperti lidah, bibir dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kita keliru. Kita anggap Allah tu berkata-kata macam kita. Dia nak faham macam ni, tuan-tuan. Kita dah belajar dulu kan. Allah tu mendengar. Allah mendengar. Mendengar Allah tu dengan telinga ke? Tak, dengan pendengaran. Allah tu melihat. Melihat Allah Ta'ala tadi dengan mata ke? Tidak. Dengan penglihatan. Allah tadi tu berkuasa. Berkuasa Allah dengan tangan ke? Tidak. Dengan kekuasaan. Allah itu berkata-kata. Berkata-kata Allah tu dengan lidah ke? Tidak. Dengan perkataan. Perkataan macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Kita tak tahu. Okey. Jadi saya ulang balik tu ya. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan al-kalam. Bermakna berkata secara mutlak. Secara mutlak. Berkata secara mutlak. Apa maksud mutlak? Iaitu tanpa perantara seperti lidah, bibi dan lain-lain. Lidah, bibi dan lain-lain. Allah bersifat dengan al-kalam, bermakna Allah Subhanahu wa taala berkata-kata secara mutlak, tanpa perantara, macam yang kita sebut tadilah. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkuasa. Semuanya bukan dengan mata, bukan dengan biji mata, bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, tapi dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan pendengaran, dengan kekuasaan. Berkata-kata, macam tu juga dengan perkataan. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap dengan Nabi Musa dengan cakap, betul-betul cakap. Cakap macam mana? Macam kita ke? Tak. Cakap Allah macam mana? Cakap Allah tu satu je pada Nabi Musa. Satu je tu. Dia cakap, kau apa khabar Musa? Sihat? Apa ni? Kau sihat? Kau sihat? Lepas tu macam mana pula kau ni? Dia sihat. Allah apa khabar? Macam tu berat Dia sekali je. Kalau kita menggambarkan Allah Ta'ala tadi bercakap dengan Nabi Musa macam cakap kita, maka besok di padang mahsyar, bila Allah Ta'ala hendak hisap semua manusia, semua manusia di padang mahsyar besok akan dihisap satu persatu. Allah Ta'ala akan tanya. Allah kata, kau buat apa? Masa ni kau duduk mubarak tu, apa kau buat? Satu, saat ni, hari ni, minggu ni, saat ni, minggu ni, hari ni, saat ni, masa ni, detik ni, satu-satu kau buat, kau duduk. Dalam hati kau ditanya lagi, apa kau terdetik dalam hati itu? Semua ditanya. Kalau pertanyaan Allah Ta'ala tadi macam kita bertanya, maka di padang mahsyar besok
memanglah tahun-tahun lama. Itu pun dah lama dah. Kana miqdaru khamsina alfasana. Sebab tu di pada masyar tu 50,000 tahun. Sebab apa lama tuan-tuan? Nak ditanya. Di pada zaman, bukan nak tanya orang Malaysia, bukan nak tanya orang Asia, seluruh dunia nak tanya. Bukan zaman ini, zaman sampai Nabi Adam. Bukan saja manusia, nak tanya semua sampai kepada binatang. Nak tanya lagi semua nak tanya lagi tentang jin. Jin yang hidup lama-lama beribu tahun tu, semua nak ditanya tu. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tadi dia bertanya macam tanya kita satu, maka dia tak cukup khamsina alfasana, sampai 50,000 tahun. Okey tuan-tuan. Jadi yang penting situ ialah saya nak ngobarkan tadi, itu yang saya ngobar tadi. Allah Ta'ala ni dia kalamnya mutlak. Jangan kita ngobarkan ada perantaraan lidah, bibi dan sebagainya. Okey. Kita pergi sikit tuan. Kalau saya tanya tuan-tuan, apa dalil Allah Ta'ala itu berkata-kata? Apa dalil Allah Ta'ala itu berkata-kata? Apa dalilnya? Dalilnya ialah kita tahu arak itu haram. Kita tahu arak itu haram. Macam mana kita tahu arak itu haram? Macam mana kita tahu arak itu haram? Macam mana tuan tahu? Macam mana kita tahu arak itu haram? Daripada Quran. Macam mana Quran itu wujud pula tentang arak itu haram? Daripada Nabi, dapat wahyu daripada Allah Ta'ala, disampaikan oleh malaikat. Jadi bila adanya hukum arak itu haram, kita faham bahawa kita dapat macam mana? Hasil daripada adanya sifat berkata-kata Allah Ta'ala. Adanya sifat berkata-kata Allah Ta'ala. Boleh ya? Jadi berkata-kata ni tuan, bukan dengan makna, bukan dengan lidah ya. Berkata-kata ni, kalau kita ngobarkan, berkata-kata tu ialah kalau menyuruh, suruh, melarang, itu semua kata-kata tu. Kemudian menjelaskan, itu semua adalah kata-kata. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersifat dengan al-kalam, bermakna Allah Ta'ala berkata-kata secara mutlak, tanpa perantara seperti lidah, bibi dan lain-lain. Allah berkata tanpa suara atau berhuruf. Tanpa suara atau berhuruf. Allah berkata tanpa suara atau berhuruf. Okey. Apa dalil? Yang kedua kan, apa dalil lagi Allah Ta'ala tu berkata-kata? Saya fikir sebelum tu. Okey. Berkata-kata ni, bila seseorang tu berkata-kata, biasanya untuk apa? Bila seseorang tu berkata-kata, biasanya untuk apa? Syekh, entah berkata-kata untuk apa? Bila kita berkata-kata untuk apa? Saya berkata-kata. Okey, bila saya berkata-kata, berarti saya sedang menerangkan. Kan? Sekarang ni saya berkata-kata, saya sedang menerangkan. Kemudian ada pula nanti anak pergi beli kicap. Anak beli kicap. Siapa suruh? Ayah.
Ayat suruh daripada apa? Daripada kata-kata. Maka ini katakan suruhan. Ada kata-kata yang jangan main basikal, jangan main basikal. Ini larangan. Ada bentuk macam ni kan, dalam hati ada bentuk. Ini semua ni kata-kata ni. Ini semua kata-kata ni. Ada lagi apa? Yang ni ada tompek dia tulis jenis dilarang buat binatang. Ini semua kata-kata. Isyarat. Ini semua kata-kata. Ini makhluk. Makhluk nak berkata-kata, dia kena macam ni. Dia kena ada ni, ada lidah, ada apa, ada semua ni. Jadi Allah Ta'ala, dia tak macam tu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata-kata secara mutlak, tanpa perantaraan. Tanpa perantaraan lidah, bibir dan lain-lain. Okey. Alam ni. Alam. Siang. Malam. Hujan. Musim bunga. Musim bunga apa lagi? Tahun kujuh. Musim bunga, musim salji. Manusia suruh kan, kau pergi buat, kau pergi ni akan yang suruh kita jelaskan, beri penjelasan, kau belajar dialog itu penjelasan. Okay, alam ni, kalau anak kita, dia ikut kata-kata kita. Alam ini bergerak. Siang, malam, pagi, petang ni ikut apa ni? Siang datang, siang pagi, malam datang. Malam datang, siang pagi. Hujan datang, kemarau hilang. Kemarau datang, hujan hilang. Benda ni, alam ni berlaku ni, kenapa dia berlaku? Ni berlaku sebab apa? Ada kata-kata. Yang ni ada suruhan. Ada suruhan Allah Ta'ala. Tadi kepada tadi, cumanya kata-kata Allah itu dia secara mutlak. Dia tak ada macam kita. Kata-kata Allah tadi dia secara mutlak, tanpa perantaraan, tanpa lidah, tanpa isyarat. Macam alam kan. Macam mana Allah berbicara kepada alam? Datang malam, datang siang. Alam ni, Allah itu dia ada Allah. Kan contoh kita bagi dulu kan. Hakim jatuhkan hukuman mati. Hakim jatuh hukum mati. Maksud itu sifat iradah. Hakim jatuhkan hukum mati. Hakim jatuhkan hukum mati. Bila hakim jatuhkan hukum mati itu, mati tak pesalah tu. Tak. Dia kena ada kudrah yang mematikan dia. Kena gantung. Baru dia mati. Jadi untuk bagi kita faham bahawa Allah mampu untuk datangkan hujan. Allah hendak datangkan hujan. Tapi masa bila hujan itu datang dengan kudrah dia. Masa bila hujan itu datang dengan arahan dia, dengan kalam dia. Apa kan? Kaitan dia. Contoh kaitan dia. Saya ulang balik tuan-tuan. Kaitan ni. Seorang pesalah, hakim jatuhkan hukum mati. Hakim jatuhkan hukum mati. Itu kata kita ngobakan hendak. Allah Ta'ala hendak. Hakim tu hendak. Okay. Mati tak orang tu? Tak mati. Masa bila dia mati? Mati apabila ada kudrah, ada polis letak tali gantung kat dia, tekan, jatuh, maka dia mati. Jadi
kalam Allah Ta'ala pagi, petang, siang, malam. Memang Allah menjadikan, tapi masa bila benda itu terjadi? Apabila Allah berkata-kata. Jadi sentiasa Allah berkata-kata. Cumanya tuan-tuan, yang digambarkan kata Allah tu satu, bukan kul ya. Bukan setiap kali orang kata kul, kun, bukan. Allah dia ke berapa kali kun, tak. Allah satu je. Itu digambarkan tadi. Allah katakan Allah tu dia tanpa suara, tanpa hal, dia satu je. Sabit pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi yang penting tuan-tuan, saya nak simpulkan balik, tak apa sedikit nanti semua balik. Di sini ialah tujuan kita belajar ilmu kalam tadi. Yang pertama kita nak bincang, kita nampak kerangka akidah kita nak faham macam mana. Yang kedua kita bincang tadi pentingnya ilmu kalam ni, nama dia. Yang ketiga kita bincang tadi tujuan kita nak selamatkan Quran daripada sifat makhluk. Quran tadi ada dua. Kita kembali balik pada kata-kata Al-Buti, manusia tu bila berkata-kata tu ada dua, satu lafzi, satu kalam lapas, satu cakap nafsi. Jadi yang seterusnya tadi kita bincang berkenaan dengan bagaimana Allah Ta'ala tadi sentiasa berkata-kata kepada alam ini. Boleh ya? InsyaAllah mudahan kita tengok sesikit, kita dapat dapat gangko lah. Gangko akidah penting dapat gangko. Taklah kita faham Tuhan ni, faham cukuplah kalau Allah wahad kan. Orang dah cukup. Sebab nanti kita nak berhujah. Kita nak berhujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah alam. Ada soalan dan tambahan? Boleh kan? Boleh ya? Perlahan lah. Allah alam, insyaAllah inilah baiknya. Aku qali hadza astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.